Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puat Zarkashi, menempelak hasrat Tan Sri Anwar Musa untuk menubuhkan Sekretariat Orang Melayu yang dianggap penuh dengan muslihat politik. Beliau menyarankan Anwar untuk membantu PAS memperbetulkan cara parti itu berpolitik berbanding menubuhkan sekretariat seperti itu. Apa lagi Anwar Musa ni? Nak tubuh Sekretariat Orang Melayu pula? Kamu orang politik, banyak sangat muslihat politik. Cukuplah kamu duduk dalam PAS. Perkuatkan dulu kesatuan kamu di dalam Perikatan Nasional. Betulkan cara berpolitik PAS yang bertopengkan agama dan suka menghukum. Itu punca Melayu berpecah, Puat berkata, rakyat sudah mengetahui penubuhan Muafakat Nasional MN bukanlah lahir daripada titik peluh perjuangan Anwar Musa. Kamu sudah ada Muafakat Nasional, ia bukan lahir atas titik peluh perjuangan kamu. Bukan lahir atas peristiwa seperti orang Melayu menentang Malayan Union. Jangan peningkan Melayu. Payung besar Melayulah, Sekretariat Orang Melayulah, Melayu terancamlah. Rupanya kamu yang mengancam perpaduan Melayu.